Pergi sana mau potong kaki, masa tu tahu kerja manis ada. Sekarang umur berapa? 40 tahun. Punca ni kena paku. Saya pergi hospital, injet semua. Luka tu tak baik. Jalan-jalan terasa sakit. Saya pergi hospital lagi. Pergi sana mau potong kaki, masa tu tahu kerja manis ada. You sebelum ni tak tahulah kata ada kerja mana. Memang tak tahu. Rasa sedih lah. Anggota satu dah hilang lah. Tak boleh buat kerja. Macam mana nak kasih makan. Anak 4 orang. Semua belajar lagi. Sekolah menengah, sekolah rendah. Saya uruskan diri sendiri sajalah. Pergi tandas, pakai tongkat. You pergi hantar anak you pergi sekolah. Saya drive lah. Sekarang duit kenderaan memang tinggi bang. Baksa kena hantar lah. Auto juga. Kaki kiri. Macam ni tekan. Saya dah biasa pakai kaki kiri. Okey lah, bangga. Seronok juga. Pasal kita jalan, pernah try jalan panjang. Boleh. Tak ada apa-apa. Tak ada sakit. Terima kasih kepada Yayasan Unity. Tolong saya bagi kaki palsu ni. Saya plan pendapatan lah. Sekarang pendapatan kosong. Boleh cari pendapatan sikit lah kerja.